Halo, pagi semua. Halo Raymond. Halo Aiman. Halo Sean, Olive. Lagi siapa ada dah kat sini? Ah, Jason, Ramzi, SK Lim, Mariam, Ashraf, Syawi, VJ. Wah, lama tak jumpa kan? Okey, lagi Amadi, Kak Intan. Lagi. Patrick, Aiman, VJ. Okey, lagi. So you cepat-cepat PM kawan-kawan ataupun geng-geng helang you, anak-anak team you yang nak aktif business forever ni kan. Nak mereka dibakar-bakar punya, cepat masuk dalam kita punya sesi special malam ni ya. Okey. Ada tak lagi siapa yang sedang PM kawan-kawan punya? Kalau ada, cepat-cepat PM. Okay? So, anda semua tahu kan? Bel, siapa kenal Bel? Boleh kenal Bel kan? Semua kenal Bel, betul tak? Apa saya sedang cakap ni? Sebenarnya kita macam jet lag tau. Kan semalam kita baru balik daripada camp kan, success camp kan. Macam sudah pergi overseas, orang rasa, wah, sudah balik, sudah jet lag tau. Rugi tak kena. Oh, kawan. Jet lag sangat kan? Even Port Dickson saja tapi rasa macam jet lag. Okay. Ada siapa yang first time jumpa Bell tak? Cuba bagi saya dua. Okay. Biasa jumpa dalam WhatsApp group saja, betul kan? So ni orang sebenarnya. Orang ada tak yang baru saja join forever? Mungkin baru join PC ataupun baru saja join VIP seminggu dua ni punya ada tak? Cuba type saya kalau ada. Baru saja join seminggu dua punya. Patrick, wah bagus Baru saja join sudah masuk dalam Zoom kita. Okay? So welcome Patrick kepada kita punya Forever sini. Okay, lagi yang lain semua memang kena bell. Saya nak tunggu ramai sikit orang. Sebab malam ni kan memang kita nak jemput lah. Bukan bell yang sharing tetapi bell nak jemput geng-geng kita yang berjaya okay, achieve yang ini success camp pergi ke Port Dickson 2 hari 1 malam kita pergi training kat sana. Lepas tu kita ada banyak games, ada banyak good news. Yang sangat best lah. So that's why nak mereka share dengan kita kan. Apa yang mereka belajar daripada camp itu. Siapa nak belajar dan nak dengar punya mereka punya sharing. Kalau nak cuba bagi 3 dalam chat room. Okay. Nak kan? Nak dengar kan apa yang mereka buat tu kat sana kalau you tengok dalam WhatsApp group kan macam best sangat kan. Macam banyak aktiviti, betul tak? Rasa nak tahu juga kan apa mereka tengah buat ni kan. Kan ramai nak tahu kan. Okay, so kita akan jemput mereka untuk share. Yang penting anda boleh sediakan pen ataupun pen nota kan. Cuba catat sedikit sebanyak kan. Mungkin poin-poin yang terkena pada batang hidung anda. Mungkin itu poin boleh bantu anda, boleh inspire anda supaya lebih semangat semasa kita nak buat sharing kepada kawan-kawan kita. Kan kita sini semua memang sudah PC dan juga VIP, betul tak? Kan? Okay. So mungkin ramai yang memang tak pernah jumpa Bel. Okay. So saya siapa? Sebenarnya Bel kan memang tak ramai orang tak ada orang yang percaya Bel ni seorang yang pemalu tau. Masa sekolah rendah kan, saya pernah terkencing dalam kelas. Sebab saya tak berani angkat tangan nak minta pergi ke tandas. Sebab saya malu. Saya macam ramai orang juga kan. Belajar, lepas tu grade, lepas tu kerja. Kerja pertama saya ialah seorang QA engineer. Saya baru kerja 2 tahun. Lepas tu kilang saya tutup. Saya dibuang kerja. Masa tu kebetulan ayah saya juga meninggal dunia. Okay, so hidup saya memang betul-betul jatuh lah masa tu. Tapi saya pilih untuk bangkit. Saya cabar diri untuk join business networking. Hari ini saya adalah seorang pemimpin dan saya ada network di seluruh Malaysia, di UAE dan juga di Australia. Dan Bel pernah jadi speaker di depan lebih 5,000 orang punya event.
Okay, so saya adalah Belle, okay, MDM Belle dan dulu memang pemalu. Sekarang adalah seorang pemimpin di Forever. Okay, kalau Belle boleh, okay, anda pun boleh. So anda di sini percaya tak? Satu hari nanti anda pun boleh jadi speaker, anda pun boleh berdiri di depan ramai orang untuk bagi sharing supaya story anda boleh inspire lebih ramai orang. Oh, ubah hidup mereka. Anda percaya tak? Kalau anda percaya, cuba type dalam chat room. Saya percaya. Okay, ini doa sangat penting tau. Kalau anda sendiri tak percaya, tiada orang di dunia ni yang boleh push you sampai ke limit. Anda sendiri mesti percaya dulu. You must believe in yourself. Mesti percaya kepada impian anda. Baru orang lain akan terinspirasi dengan you punya story. Okay? So malam ini, Bel tak akan cakap banyak sebab Bel nak serahkan pentas kecil ini kepada insan-insan yang tengah shining. Sebab mereka ini berjaya capai pergi ke ini sukses camp bukan mudah tau. Ada ramai yang memang masih lagi kerja, ada yang suri rumah, memang ada yang kerja sampai penat. Oh, satu hari mungkin mereka hanya ada 1 jam, 2 jam, ataupun mereka hanya ada waktu Sabtu Ahad untuk buat business forever ni. Dan mereka ini tak pernah mengalah. Dan itu sebablah mereka berjaya capai yang ini sukses camp. Oh, dapat iktiraf daripada Forever dan hantar mereka untuk pergi ke ini camp, meraihkan mereka punya kemenangan. Oh, dan bagi mereka enjoy 2 hari 1 malam kan. Makan percuma. Oh, hotel percuma, resort semua percuma, main game percuma. Sampai kita ada dapat trainer daripada world class punya trainer. Okay, so sini Bel nak share sedikit sebanyak satu video yang sangat pendek. Okay, kita tengok kan apa yang kita buat 2 hari ini. Oh, dalam ini Port Dickson Eagle Range Resort. Okay, nak tahu tak? Nak tengok tak? Kalau nak tengok punya cuba type 1 dalam chat room. Okay, cuba type 1. Kalau ramai nak tengok Bel baru tunjuk ini video ni. Ini video panas-panas baru saja siap punya. Okey, nak kan? Okey, jom kita tengok ini video dulu. Kita lihat apa yang berlaku. Okey, 2 hari 1 malam. Hai Renu. Hai Ida. Hai Chandra.
Best tak? Siapa rasa sangat best punya? Cuba type 2. Best tak rasa? Wah, tengok video pun rasa best kan? Dia macam kalau orang yang pergi kan, macam kita imbas kembali ya, nanti kita sudah tahun depan kan, nanti kita tengok balik video kan. Wah, kita ada banyak kenangan, kenangan manis, betul tak? Setiap benda, setiap perkara, setiap insan, setiap benda yang kita dengar kat situ kan, macam satu, macam kita punya baja tau. Rasa tak macam baja kita kan? Bila kita sampai sana kan, pun sudah rasa macam sudah best. Sebab kita ada masa untuk healing kan. Selalu kita kerja saja, betul tak? Kalau suri rumah, biasanya kita hanya duduk rumah, tengok muka suami, tengok anak punya muka kan. So kadang-kadang kita mesti bagi sendiri satu peluang untuk me time. Siapa setuju punya bagi 3. Nak keluar daripada zone kita kerja, zone kita keluarga. Kita mau bagi sendiri satu masa untuk healing. Mau bagi sendiri punya otak ada baja baru untuk kita punya otak. Baru kita ada satu semangat baru dalam hidup kita, kan? So that's why memang best, betul tak? Kan kita tengok nanti kita dengar sharing daripada mereka kan. Satu persatu kan. Insan yang istimewa ni kan. So kita dengar mereka sharing apa pengalaman mereka. Sebab setiap orang punya pengalaman dan dia punya take home value pasti berbeza kan. Siapa dah tak sabar dah nak dengar. Okey, sekarang kan Bel nak jemput insan yang pertama. Okey, untuk sharing dengan kita. Okey. So Abang Madi ada tak Abang Madi? Abang Madi dah ready? Kalau dah ready, cuba buka mic dan juga buka kamera. Okey, supaya semua orang boleh tengok muka Abang Madi. Yang pasti sangat semangat sekarang. Okey, cuba pin dia punya muka sekejap. Okey, kita pin. Okey, Abang Madi silakan. Sudah ready kan? Oh, Abang Madi dah semangat sangat. I tengok muka dia. Silakan Abang Madi, cuba share dengan kita pengalaman anda semasa di Port Dickson. Silakan. Hai Bel, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, nama saya Ahmadi bin Arsyad daripada Pulau Pinang, umur 50 tahun. Upline saya adalah Firdaus Eric, dan saya bekerja sebagai asisten engineer uh, di Pulau Pinang. Apa tujuan saya menyertai Forever adalah untuk nombor satu lah untuk sembuhkan penyakit gout saya yang saya hadapi ni dah bertahun, dah lebih daripada 10 tahun. Yang kedua adalah untuk keluar daripada dan bebas daripada masalah kewangan. Dan yang ketiga adalah untuk enjoy life. Untuk enjoy life. Okay. Pengalaman yang saya dapat, value yang saya bawa balik di selepas kita menyertai camp, success camp di PD. Nombor satu adalah semangat kerja berpasukan yang mesti mantap. Jangan lupa saya ni ketua pasukan, ketua POK kepada Bel juga tau. Okay. So yang paling semua orang ingat lah, saya ingat lah masa kita main tarik tali tau. Kita ada strategi. I think Bel pun masih ingat lah macam mana kita punya strategi. Semua orang kena dengar arahan saya. Even Bel dah jadi manager ke siapa ke. Tapi saya ketua pasukan, semua orang kena follow arahan. Itu the best, saya punya team semua dengar saya punya arahan. Walaupun kami tak menang,
tarik tali itu sampai ke final. Tetapi semangat kami ini tak luntur, teguh. Okey. Yang nombor dua, yang saya dapat daripada success camp ni yang kita boleh bawa balik ni adalah kita tak menang dalam suatu pertandingan pun, tetapi semangat kita mesti tetap teguh. Jangan putus asa. Teruskan perjuangan. Yang ketiga, dalam perniagaan ini ibarat macam satu pokok yang kita lukis tu kan. Bermula daripada biji benih, biji benih tu mesti kita semai, kita baja, kita siram supaya hasil dia tu, buah tu kita dapat buah yang terbaik untuk kita nikmati. Okey. Dan apa matlamat yang terdekat saya dalam perniagaan Forever ini? Nombor satu, saya ingin menjadi assistant manager by end of this December. Nombor dua, saya tetapkan saya akan dapat 4 orang VIP setiap bulan dan semua VIP saya aktif 5cc. Itu matlamat jangka pendek. Dan matlamat jangka panjang, saya nak layak semua insentif Forever by Jun 2027. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Amadi bin Arsyad, saya Forever. Sekian, terima kasih. Wow, sangat clear kan? Nampak tak Abang Madi punya goal ni kan? So kita bagi ya, amin-amin doakan Abang Madi pasti boleh capai dia punya manager. Oh, dengan impian dia, dengan tarikh yang sangat clear kan? Kita ucapkan pasti boleh dalam komen. Okay, so best tak sharing Abang Madi? Kan sangat short kan? Sangat short tapi sangat powerful, betul tak? So Abang Madi ni memang I nampak dia memang seorang yang sangat mesra alam tau. Dia jumpa siapa-siapa pun dia boleh bercakap. Ini memang satu I rasa talent yang semula jadi lahir memang sudah ada punya. So itu memang dia sangat mesra alam lah. Itu yang membuatkan dia memang senang nak berkawan. So sebenarnya Bel pun sangat nak belajar dengan orang yang macam ni tau. Semula jadi mesra alam. Dia jumpa siapa-siapa dia boleh tegur. Dia boleh bercakap. Dia boleh dapat ramai sangat kawan-kawan di sekeliling. Okay, kita doakan Abang Madi ya. Okay, I punya ketua puak yang sangat powerful. Okay, walaupun kita tak menang, tapi kita semua memang sudah pemenang. Okay, okay, thank you kepada Abang Madi. Okay, so next sharer yang kita nak jemput, Kak Nora dah ready, Kak Nora? Kalau dah Nora, cuba buka kamera. I nak minta lah semua orang yang nak share malam ni kan, cuba buka kamera. Cuba buka kamera, get ready dulu. Get ready dulu, nanti Bel panggil terus boleh buka mic nanti ya. Okay, so dah nampak Kak Nora dah ready kan? Okay, ini first timer Kak Nora sharing. Kita bagi semangat bagi Kak Nora dulu. Okay, kita cuba bagi 888. Kasih dia ong dulu. Okay, silakan Kak Nora. Boleh buka mic. Dapat tak? Unmute. Okay, hai, boleh dengar suara tak? Boleh. Boleh dengar Boleh. Okay, hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Um, saya Nur Alizawati Ajit. Upline saya tentunya Bel. um, okay, kenapa saya memilih Forever? Hmm, saya sebenarnya macam dah lama join Forever dari tahun 2013. Tapi kemudian saya senyap, beralih arah. Tapi akhirnya saya kembali semula setelah jumpa Bel pada tahun 2024 tahun lepas. Saya start semula dengan Forever di mana saya akan jumpa support system yang bagus macam Forever dekat tempat lain. Tak sama macam Forever. Okay. Tujuan saya nak join semula dengan Forever sebab
memang saya nak bebas kewangan. Kita manusia memang tak lepas daripada hutang kan. So memang saya nak bebas daripada kewangan. Saya nak ada time freedom. Sebab sekarang saya bekerja sebagai government sector kan. So masa untuk diri saya pun kadang memang tak ada, masa untuk family, untuk anak-anak. So kalau boleh saya nak ada time freedom yang saya boleh bawa anak-anak saya bercuti, jalan kan. Okey. Kalau boleh, kalau saya dah dapat capai insentif yang saya uh, target, saya nak bawa ahli keluarga, adik-beradik saya bercuti ataupun saya nak belanja dia orang makan yang sedap. Okey. Pengalaman Nora first time join camp Forever. Ya Allah, sangat-sangat best. Dah lah memang free, makan pun sedap. Kemudian um, kita diberi team jempuak kan. Yang bestnya saya cuma cadangkan untuk bagi nama team. Kita letaklah Honeybee dan semua terima. Rasa macam wah, bestnya. Tak sangka grup kita orang pun memang support, memang padu, memang awesome sangat walaupun kita orang kenal kat situ, tapi macam seolah-olah kita ni satu family. Tu yang paling best dekat Forever. Kat mana-mana pun kita jumpa dia orang macam hi, hello, dari mana. So walaupun siapa-siapa kan, walaupun kita tak kenal, kita baru jumpa. Ada yang datang daripada jauh, daripada Sabah, daripada Terengganu, daripada Kuantan, first time jumpa. Tapi sangat ramah. Dia orang tak kisah pun nak bercerita apa pun dekat sana. Yang paling best dalam Forever ni dah teamwork lah. Support system, teamwork sangat bagus. Bel sebagai upline saya pun banyak membantu. Kalau macam saya mula nak down, dia akan bantu. Yang lain saya tak ada banyak perkongsian lah. Memang aim saya untuk terus sukses lagi dalam Forever walaupun saya baru level up untuk supervisor. Itu je. Nora nak share sikit tak impian you? You punya matlamat mungkin. Hmm. Impian saya nak capai selain daripada supervisor, tentunya saya nak lebih sama ada manager dalam tempoh setahun ni, insya-Allah. Doakan saya dan saya dapat tim yang bagus. Doakan saya. Yang lain saya berharap kepada tim-tim baru ataupun sahabat-sahabat baru yang join Forever, jangan give up. Permulaan tu memang nampak susah, tapi insyaAllah kalau kita jumpa upline yang bagus, tim yang bagus, kita boleh grow sama-sama. Sokongan tu penting. Ya, Itu je. betul. Okay, thank you kepada Nora. Okay, so kita doakan Nora tahun ini mesti dia pasti boleh capai manager dia. Okay, InsyaAllah. tahun ni tinggal berapa bulan? Kena kira betul-betul ni. Kan, pasti boleh manager. So, yang penting kita kena plan dulu. Lepas tu plan do check action. Ini memang kena selalu kita kena buat lah. Planning tu sangat penting. Lepas plan kita kena beraksi. Okay. So thank you kepada sharing Nora. Okay, so kita doakan yang terbaik untuk Nora. Okay, so dengar tak tadi kan kata memang teamwork memang sudah sangat penting. Okay, yang paling best ialah kita kat sini BOI 9333 sistem. Kita memang satu-satu family ya. Dan kita sudah ada satu sistem. Okay, kalau anda baru saja join, anda tak tahu apa-apa pun, you masuk saja ini team, you sudah ada sistem untuk follow. Itu sangat penting. Baru kita rasa selamat dalam bisnes, betul tak? Kita ada step untuk nak mula apa yang kita perlu buat bila kita baru saja join. Okay, yang paling penting mesti work together dengan upline kita dengan rapat-rapat supaya anda closely ya dengan you punya malaman nanti. Okay, so thank you sekali lagi. Ya, You Nora. pun cerita yang tembok tu. Itu Boleh, boleh. pengalaman paling best.
Sebab Nora rasa macam, ya badan aku berat, boleh ke aku nak naik tembok ni tinggi, dalam lebih kurang 7 kaki kan. Rasa macam mula-mula tak nak naik lah. Tapi end up kan, bila kita tahu, oh kita ada tim yang bagus. Tak apa, boleh, boleh, kita boleh. Dan rupanya dalam pada kita macam rasa takut tu, ada orang bantu kita pada belakang. Dan kita boleh naik ke tembok tu dengan rasa selamat. Ah, Ada rasa bimbang lagi terus, kan, tak even sangka. berat, sangat berat pun kan, kita Ah, tak takut kan, ada orang punggung kita kan, angkat punggung kita kan. ada orang support kita macam tu dalam sistem kita kan. Tak apa, jangan risau. Ada orang boleh bantu kita untuk kita naik. Kita teruskan je, terus je buat. Yes, betul. Okey, nampak tak? Walaupun satu game yang sangat simple, tapi dia boleh bagi kita satu inspired kita sesuatu. Kan? Macam kita buat business forever kan? Macam Nora cerita tadi kan? So, dalam kita punya team, walaupun anda seorang, oh, anda sebenarnya tak seorang tahu. Sebab you mesti ada seorang upline. Kan? Mungkin anda baru saja join, you belum ada downline. Tapi, you fikir balik, you atas ada orang. So that's why you dengan upline you, kalau kerjasama dengan rapat, dia tak akan lepaskan tangan anda. Yang penting you jangan lepaskan tangan. Okay, itu sangat penting. So hubungan tu kena sangat rapat. Baru kita boleh naik sama-sama. Okay, so nampak tak? Okay, so next kita nak jemput lagi siapa? Next kita ada seorang yang insan yang sangat powerful juga. Walaupun badan dia sangat kecil, okay, sangat kecil, sangat kurus, dia bercakap pun sangat slow. Oh, tetapi dia ada satu inner power tau. Bila you dengar dia sharing pasal forever, dia boleh cakap sampai tak berhenti punya. Okay, so sekarang kita mau jemput Syahira daripada Terengganu. Syahira dah ready, Syahira? Kalau dah ready, cuba buka kamera, cuba buka mic anda untuk sharing. Itu dia Syahira. Silakan Syahira, buka mic dulu. Sudah mute balik dah. Cuba unmute. Okay, ada dah. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nah, nama Syahira daripada Terengganu. Upline CBM SIDA. Kerja kalau dululah sebagai seorang guru jugalah, guru tadika, guru agama. Sekarang ni hanya part time. Dan suri rumah sepenuh masa merakam FBO lah, FBO Forever. Dan apa yang saya nak kongsikan lah, maknanya apa yang tiga kesyukuran ataupun semangat semasa dalam program Success Camp tu, kita dapat membina semangat kepimpinan, yang kedua keyakinan diri dan semangat dalam berpasukan. Jadi kalau kita tengok apa ni dalam program tu sangat-sangat sukalah. Sebab apa? Sebab semua di situ dapat mendisiplinkan diri kita jugalah. Dari segi semangat kepimpinan juga, dia dapat memberi kita mendisiplinkan diri kita bahawa bukan kata untuk bisnes saja, bukan kata untuk program luar saja. Dari segi disiplin kita untuk bisnes jugalah. Maksudnya kita dapat disiplinkan diri kita dari segi jadual kita lah, jadual harian kita dalam bisnes lah. Maknanya bila kita ada jadual kita, kita akan ikutlah disiplin tu, dan daripada disiplin tu juga kita akan kita akan dapat capai lah apa yang kita nak tu. Dan dalam tu juga ia memberi yang keduanya keyakinan diri kita. Jadi banyaklah motivasi-motivasi yang memberikan kita keyakinan diri. Kalau sebelum ni kadang-kadang kita ada semangat, kadang ada semangat, ada down. Jadi bila kita hadir dalam program Success Camp ni, lebih kata membina keyakinan untuk diri kita lah. Jadi kita semakin yakin untuk berada ataupun berjuang dalam platform Business Forever ni. InsyaAllah kita semakin semangat lah kata orang. Dan juga yang ketiganya semangat dalam berpasukan. Kalau kita tengok dalam kumpulan-kumpulan kan, kita ada buat satu dalam semangat kumpulan lah. Contoh yang macam kita buat pokok tu kan. Jadi semua orang saling bekerjasama. Tak ada seorang pun yang manggil, tak ada yang tidak membantu. Semua dalam tu membantu untuk
bekerjasama dalam tim lah. Jadi kita tengok dari situ dia ada uh, dalam kategori semangat kepimpinan tu ada dia termasuk semualah. Maknanya kepimpinan ada, keyakinan diri kita ada dan dalam semangat berpasukan tu lah. Jadi semua tu dapat membina lah insya-Allah dalam diri kita. Okey. Dan dari segi keyakinan ketahanan melalui cabaran fizikal dan mental ni, kita ni diuji untuk keluar dari zon yang dah selesa kan. Jadi sebab kita dah pernah dengar lah sebelum ni, jangan kita sangat-sangat sukalah, sangat yakin yang kita ni boleh duduk dalam zon yang selesa. Jadi kita tak tahu yang ujian kita akan datang macam mana. Sebolehnya kita sentiasa ada macam Kak Ida ataupun leader-leader yang kata sentiasa kosongkan gelas dan membina daya tahan kita, keberanian ni untuk mencuba ataupun kepercayaan terhadap potensi diri kita lah. Dan yang keduanya, dan satu lagi semangat dan sokongan daripada rakan sebaya. Itu yang kita sangat-sangat sukalah sebab semua orang saling memberi sangat dan rakan-rakan kita dalam kumpulan kita, kawan-kawan kita sentiasa memberi semangat. Jadi maknanya kita tak down manalah. Jadi yang nak down tu jadi tak rasa nak down. Semakin semangat untuk berjuang dalam forever. Okay, dan nak kongsi sikit lah mata dekat ni insya-Allah setiap bulan insya-Allah nak sponsor 3 ke 5 orang VIP baru lah setiap bulan. Jadi dan juga nak latih diri sentiasa hadir ke kelas. InsyaAllah kalau kita sentiasa masuk kelas, dari situ juga kita akan dapat ilmu yang baru. Jadi bila kita ada ilmu yang baru, kita sentiasa ada ilmu ni, senang kita nak up kepada prospek. Macam mana cara kita nak bercakap dengan prospek, macam mana kita nak handle perkara-perkara yang negatif daripada prospek lah. Jadi sebab kalau dalam Zoom ni kita ada banyak sesi latihan produk, latihan bisnes, semua diajar kat situ. Jadi kita boleh je tiru ataupun ambil ilmu dekat Zoom, melalui Zoom. Okey, dan yang keduanya matlamat yang jauh, nak capai manager dalam masa insya-Allah nak capai manager tu, assistant manager dalam bulan 9 atau bulan 10 lah. Dan juga nak ada pendapatan yang pasif dan kukuh dalam forever ni. InsyaAllah lah sebab kita dah tengok kan ramai yang dah berjaya dalam forever ni, yang engineer, yang bekerja ataupun yang bekerja ni dia dah ada kebebasan kewangan dalam forever. Kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh kan? Jadi insya-Allah lah kalau kita nak, kita usaha, Allah pasti akan beri. Jadi suka jugalah macam yang Kak Nora kata tadi pasal tembok tu kan. Saya pun sendiri mula-mulanya kata tak boleh lah sebab tak biasa dengan main panjat-panjat tembok tu. Masa dah sampai tu tengok tembok tu dah macam terkejut lah. Ya betul ke kena panjat tembok ni macam mana ni kan. Tapi bila arahan mengatakan kamu nak duit tak? Kamu nak duit tak? Bila sebut duit itu kita rasa kalau kita nak berjaya pasti kita boleh. Macam tu jugalah nak panjat tembok tu kena usaha. Jadi bila usaha dengan semangat daripada bantuan daripada rakan, alhamdulillah sebenarnya kita boleh. Jadi kita tak boleh kata kita tak boleh dahulu. Kena kata boleh dahulu, insya-Allah pasti kita boleh. Kalau kita kata tak boleh, mesti kita akan jadi tak boleh. Gitulah. Dan pesanan saya lah kepada kawan-kawan, bila kita berada dalam forever ni, jangan pernah ragu-ragu untuk kita dengan potensi yang kita ada sekarang. Sebab apa? Setiap langkah kecil kita hari ini adalah untuk yang besar kita esok-esok kan. Sebab kita kena percaya bahawa kita ni boleh capai lebih cukup, lebih cepat yang kita bayangkan. Maknanya kita kena kena teruskan melangkah, jangan putus asa. Kalau kita tidak putus asa, kita pasti sama-sama akan berjaya di forever insya-Allah. Dan sama-sama lah insya-Allah kita sama-sama akan berjumpa di pentas forever. Okey, itu saja Bel. Okay, thank you Syahira. Nampak tak? Best tak Syahira punya sharing?
Kalau rasa best, bagilah dia semangat sikit kan. Bagi tiga, tiga, tiga. Kalau duduk kat event kan, semua dah jerit-jerit dah. Kalau kat Zoom ni kan, semua ni kena type saja dengan jari kan. Jari je yang boleh boleh ni mewakili kita punya semangat ni. Betul tak? Kan kat event kan kita dah macam tu kan dengan slogan-slogan kita. Oh, seronok betul. Kan? Rasa macam tak puas hati lagi nak jerit ni. Kan? Okay. So nampak tak Syahira punya sharing memang sangat benar, sangat true yang dia katakan. Kita jangan takut untuk mencuba sesuatu benda yang baru untuk kita. Even kita tak pernah lagi buat, kita tengok pun kita rasa macam takut, tapi kita kena berani mencuba. Hidup kita sekali saja, betul tak? Kalau kita tak cuba, kita tak tahu potensi kita kat mana. Kan? So that's why mesti cuba. Baru you tahu sendiri ni sebenarnya boleh tau. Okay? Next kita nak jemput seorang lagi insan yang sangat powerful. Oh, sangat comel punya. Okay, Kak Intan kita dah ready lama dah kat situ kan, Kak Intan kan? Semangat boleh pergi dating dengan suami, betul tak Kak Pok Dixon kan? So kita dengar Kak Intan punya sharing ni. Jom Kak Intan boleh buka mic, unmute. Lepas tu mula share dengan kita. Silakan Kak Intan. Dapat unmute tak? Okay dah. Okey. Assalamualaikum rakan Muslim Eagles dan good morning semua Eagle Teams. Okey. Siapa-siapa yang pertama kali masuk dalam Zoom ni, saya kenalkan diri saya. Nama saya Kak Intan. Okey. Saya punya upline Mr. Jason. Okey. Dan saya sekarang ni masih bekerja lagi di Putrajaya, tetapi tinggal di Shah Alam lah. Kami PJJ. Saya ni weekend wife, makna hari Jumaat saya balik sehinggalah hari Isnin pagi. Okey, mengapa saya pilih Forever ni? Forever ni sebenarnya saya dah berbincang dengan suami, dengan abang lah. Saya tahun hadapan saya akan pencen. Jadi saya nak cari satu platform persiapan untuk pencen saya. Jadi secara tak langsung abang telah terjumpa satu platform yang terbaik ni lah pada saya bila kita tengok Forever Living ni adalah satu company yang sangat stabil. Kerana dia hampir 50 tahun dia bertahan. Jadi saya berasa sangat yakin lah untuk memulakan perniagaan di Forever ni dan mencuba diri untuk menjana pendapatan saya akan datang selepas pencen. Okey. Lagi satu yang paling saya suka dengan platform ni, dia sangat fleksibel. Sangat fleksibel, sangat membantu. Dia punya mentor-mentor, dia punya outline sangat-sangat membantu. Kalau saya buat pertanyaan saya teks dalam WhatsApp kan, tak sampai 5 minit dia akan jawab. Itu yang paling yang saya berasa yakin lah saya boleh berjaya sebab saya ada orang di belakang saya yang support. Okey. Okey, untuk yang apa sebab saya pergi ke join dengan Success Camp journey di PD. Jadi ada beberapa perkara lah yang saya rasa sangat-sangat teruja lah. Yang pertama sekali, dia punya MC Mr. Wilson tu, dia yang mencetuskan suasana suasana yang menggembirakan tau. Permulaan yang menggembirakan. Jadi semua orang semua team Eagle Teams yang datang berasa macam seronok lah. Lepas tu banyak ilmu yang saya dapat yang tak pernah saya terfikir. Yang pertamanya berkenaan dengan apa yang facilitator daripada penerbit filem Mr. Aaron Lim, dia bagi banyak sangat ilmu. Macam mana kita nak berhadapan dengan kamera, apa yang kita perlu cakap, how to attract people.
Itu salah satu benefit lah yang saya boleh dapat, yang ilmu yang cukup-cukup berharga lah pada saya ya. Sebab saya ni dah otai, jadi kita tak berapa pandai dalam dalam TikTok lah, dalam media sosial ni semua. Jadi kami masih belajar lagi bersama dengan abang pun ya. Okey, lagi satu berkenaan dengan uh, tim tim yang di apa di set up, small team yang di set up, yang uh, berbagai puak tu, itu menunjukkan satu, saya nampak kat situ ada satu satu kerjasama yang very strong lah. Tak kira kita kenal, kita tak pernah kenal, pertama kali kita jumpa, tapi bila kita dalam satu tim tu, kita bekerjasama. Jadi apa ni, saya rasa setiap orang memang ada uh, menunjukkan responsibility, teamwork, responsibility dia, dan dia banyak mencetuskan idea antara satu sama lain. Lagi yang apa, matlamat terdekat saya dalam masa terdekat ni. Okey, saya nak beritahulah masa saya balik daripada PD. So saya uh, dapat dapat rekrut lah, dapat dapat sponsor, buat sponsor seorang downline, dan saya dapat menambah jualan saya lah dalam masa yang sama. Jadi itu adalah salah satu, itu adalah apa ni, semangat yang datang daripada jenis daripada camp yang saya hadir hari Sabtu dan Ahad tu. Jadi saya sangat teruja. Saya rasa memang bisnes ni sangat mudah, asalkan kita mengikut platform ini, mengikut apa yang mentor kita ajar. Okay, jangan mentor kita ajar A, kita ikut buat B. Memang pucai lah. Okey, dan matlamat masa depan saya sebenarnya, saya ingin yelah, semua orang ingin kaya kan, semua orang ingin banyak duit, banyak wang. Jadi saya ingin mempunyai pendapatan yang banyak, jadi supaya saya dapat membantu dan dapat merealisasikan impian saya yang pertama, dan membantu anak-anak dan cucu-cucu saya, keluarga saya. Dan pesanan saya untuk kawan-kawan di Zoom ini, hidup ni untuk kita mencari redha Allah. Okay, kita jangan mengalah. Jangan sesekali mengalah. InsyaAllah setiap ujian pasti ada hasil yang baik di penghujungnya. Uh, itu saja. Terima kasih banyak, Bel. Bagi saya Thank chance untuk you. bercakap kali kedua. Terbaik Kak Intan. Kena banyak lagi cakap tau nanti. Kalau ada peluang nak ada peluang untuk berucap kat depan kaki, kakak ambil peluang. Eh? Oh, boleh. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Sebab makin banyak kita bercakap, berkongsi kan, makin Mm-mm. banyak good news akan datang kembali kepada kita. Dan Betul. mana tahu kan, apa yang kita cakap, kita share tu kan, walaupun kita rasa kecil kan, tapi dia sebenarnya boleh inspire lebih ramai orang juga Kak. Ya. Okey, kita silakan Kak Intan berucap Okey, lagi terbaik. berkali-kali lagi. Okey. So tahniah kepada Kak Intan balik daripada PD, terus rekrut ahli baru, ada sales yang banyak, betul tak? So nampak tak, sebenarnya dia macam satu aura tau, macam satu tenaga. Tenaga tu kan, semangat tu kan yang membuatkan kita lagi mudah untuk uh, dapat team members yang baru, dapat sales yang baru. Sebab bila kita join camp ataupun training, kita akan rasa semangat. Lepas tu kita makin yakin kepada diri, kan? Kepada diri, kepada syarikat, kepada produk kita. Itu sebenarnya aura yang kakak sudah pas keluar. Itu yang membuatkan kakak dapat balik benda yang baik. Ya. Okay, so Betul. tahniah sekali lagi untuk Kak Intan punya sharing. Jangan mudah mengalah. Ingat tahu pesanan daripada Kak Intan Ya. jangan mudah mengalah. Okay, sangka pula Kak Intan ni nenek yang begitu muda kan. Kan nenek yang masih lagi dia fikir kan, nak cari rezeki banyak-banyak, nak kayakan sendiri, nak membantu anak dan juga cucu dia. Nampak tak besarnya jasa nenek ini? So kita doakan Kak Intan pasti boleh capai impian dia dalam forever dengan happy-happy, okay, dengan murah rezeki. Pasti boleh.
Okay? Thank you Hmm. kepada Kak Intan. Okay. So next kita ada seorang lagi ya. Kita punya ini seorang yang sangat kuat lah. I tengok dia kan. Memang bila team member orang lain perlukan dia, dia terus keluar. Orang tanya, siapa mau tolong. Walaupun bukan team member sendiri, tetapi dia sudi keluarkan, hulurkan tenaga dia untuk bantu team yang lain. So kita mau bagi tepukan yang paling kuat untuk jemput kita punya Abang Ashraf daripada Singapura kan. Abang Ashraf kita Pagi kan. Jane, Bel. Pagi boleh dengar tak? Boleh, boleh. Okey. Okay, Assalamualaikum semua. Pagi-pagi semua. Intro diri sikit lah. Nama saya Muhammad Ashraf bin Maidin dari Singapura. Upline saya Jason Wong. Okey, background sikit. Sekarang tengah kerja as a safety personnel dalam bidang construction. Okey, mengapa Forever? Saya pilih Forever as a business platform sebab tiga konsep yang dalam kat dunia ni kita takkan jumpa punya. There's no middleman, no point system, no pairing system. So this is actually the trigger point actually why I decided to join ataupun kenapa pilih Forever Living. And then lagi satu semua NDM kita dan mentor-mentor yang tercontoh sentiasa memberi kita semangat dan sokongan yang kita perlu. Betul tak? So again, three takeaway value dari success camp. Firstly, it was fun, very memorable event. Sebab tim Poland Panther kita yang jadi pemenang, which is saya group leader, which is tak expect, and then it was a good experience, good job guys. Okay, basically good job team also lah. Thank you so much pasal tak sengajanya saya dilantik sebagai group leader. There's no other option, there's no other choice. Pasal saya seorang lelaki, saya rasa Jason also feel the same thing. Saya pun satu seorang lelaki dalam group dia. So again, yang kedua, bila Ashraf kat dalam this camp, I feel the aura ni lain daripada lain lah. So positive, so motivational. Lagi semua orang friendly, very approachable. Kongsi masing-masing punya experiences and challenges bila buat business ni. Best sangat-sangat. So again, yang ketiga, the games yang organised by the camp was very unique. Pasal it's all about teamwork, belajar kelemahan masing-masing. Dari kelemahan itu kita ubah menjadi supaya kita tak give up on the challenges yang kita gonna face. Itu yang sangat inspire diri Ashraf sangat-sangat. Dan matlamat yang terdekat adalah nak jadi assistant manager ASAP. Kalau boleh nak terus capai manager secepat mungkin. So date ni Jun pun dah nak habis. So target for July is to target for assistant manager. Go for that 60-60 kau-kau punya fight with the team. At the same time, fight for manager within this 4 months period. InsyaAllah kalau kita boleh capai by before end of this year will be a bonus for me and the team. Okay. Dan satu pesanan untuk kawan-kawan kita yang dalam Zoom ni sekarang. Ashraf harap sharing malam ni semua dapat memberi kurang semangat gila-gila lah. For the upcoming event, kalau kita ada event ke, kita ada training ke, kita ada camp ke, hadirkan diri. Okay. We will never know apa-apa yang ilmu yang kita akan dapat. Lagi satu, kita pun tak tahu yang ilmu-ilmu ni akan ubah kita punya mindset dengan mentality kita. Asal tengah cerita pun belum rumah meremang. Okay. So, it's actually genuine for my heart lah basically. This is what I rasakan yang apa yang I dapatkan. So, basically apa yang kita nak buat ni kalau kita bersungguh-sungguh insyaAllah semua akan jalan dengan lancar. So, again, terima kasih semua dan jumpa di puncak kejayaan. Thank you. Wow, thank you Ashraf. Okay, so kita doakan Ashraf manager tahun ini pasti boleh punya. Kau-kau kan, you Amin. cakap, wah, go all out kau-kau ini memang into it betul kau-kau punya. Okay, so that's why hadirkan diri. Pesanan daripada Ashraf ingat tu, hadirkan diri, hadirkan diri. So any event yang akan datang, tak kisahlah forever ke BOI ke, hadirkan diri itu sangat penting. Okay, so that's why you mesti into it baru you can feel it. Bila kita sudah feel it, baru kita betul-betul boleh kau-kau pergi. Okay, so nak capai apa-apa pasti kita boleh dapat. Okay, so that's why last but not least kita ada seorang lagi nak sharing tau. Okay, so kita jemput dia. Okay, kita bagi tiga jemput dia untuk sharing dengan kita. Ini.
Kita punya sis Renu. Hai semua, saya Renu dari Seramban. Upline saya adalah Madam Bell. Saya seorang suri rumah selama 5 tahun. Sebelum itu saya kerja sebagai staff nurse. Now I am a staff nurse lah. Saya berhenti kerja sebab kena jaga anak-anak. So, I mengenali Forever melalui TikTok Madam Bell. Sebab tu I join Zoom class. Siapa punya yang memang power, hebat dan inspiration. That day, hari itu saja saya dah join SBO. Okay, first time dari Sifu punya kelas, I heard MLM word. What is MLM? Then I Google search the full term. Then networking business, I know about that. So that's a hard. Saya dah join Forever dah 3 bulan, baru 3 bulan. I joined Forever March. So dah 3 bulan. So sekarang saya nak buat sharing tentang success camp yang baru habis semalam. So 2 hari 1 malam stay sana. Prediction memang baguslah, success camp yang memang hebat, ya terbaik. Okay, dari situ saya tengok satu big family of Forever yang semua orang yang friendly, mesra. Yang mentor-mentor yang paling best lah. Dia orang walaupun $1 million, jutawan sana, Simu yang jutawan memang humble lah. Dia orang memang humble. Boleh ambil selfie dekat dia orang, memang best lah. Dengan mentor-mentor semua, dia orang pun jutawan kan. So boleh ambil selfie dekat mentor-mentor. Itu semua best yang first experience after 5 years I going out to camp. This is very best for me. Yang kedua, sharing saya kedua adalah dari success camp. Memang saya belajar lah macam mana how important, kepentingan teamwork, kerjasama pasukan itu penting sangat. So daripada aktiviti diadakan yang masukkan gelang, keluarkan gelang tu, lepas tu baling belon, tarik tali. Lepas tu lagi satu, naik tembok, yang tu memang baguslah. Macam tengok tembok tu yang tinggi, macam 7 kaki kan, tinggian. Macam mana nak naik ni? First time kita fikirkan kan. Lepas tu, dia orang explain macam mana naik kan. Dengan teamwork, kita boleh naik atas. So, there's a teamwork power there. So, kerjasama teamwork sana lah, boleh tengok. So, semua orang helpful, semua orang bantu, saling membantu. So untuk naikkan tembok tu, walaupun orang tua, macam orang yang berusia pun boleh naik atas tembok. Orang yang gemuk, tak kira orang gemuk ke orang tua ke, semua naik atas tembok itu, beranikan diri. Yang penting lah, yang itulah yang bagus. So macam itulah dalam bisnes pun kita kena beranikan diri kan. Usia tu tak kira. Yang ini kita boleh belajarkan, macam kita pun kena dalam bisnes pun kita ada halangan macam tembok itu, tapi kita boleh, kalau kita ada hati, boleh lakukan dengan satu pasukan, satu teamwork yang kuat, kita boleh lakukan. Yang itu tunjukkan daripada aktiviti tembok, naik tembok itu. Saya knowledge saya punya lah, understanding lah macam tu. Ini adalah last sharing about the success camp. Speech given by Mr. Aaron Lim yang memang bagus, memang inspirasi. Mr. Aaron adalah datang daripada keluarga yang susah dan tidak pendidikan tinggi pun dia boleh jadi seorang yang successful person now. So that's a wonderful thing. That's an inspirasi for me lah. So dia punya speech juga dia ajar untuk kita macam mana memberanikan diri di depan kamera, how important of eye contact, how important of body language, and then how important of make the content is short and simple. So yang itu penting lah, kita kena berikan konten yang pendek dan simple. So itu semua saya belajar daripada Mr. Aaron Lim punya speech lah. So sekarang saya nak apply lah untuk bisnes kita pun, kita buat video kan. So kena apply lah knowledge dia yang diberikan dari knowledge yang diambil daripada Mr. Aaron. Okay, akhir sekali saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan semua, kita kalau nak sukses dalam bisnes kita, kita kena ada teamwork, kerjasama pasukan yang memang terbaik lah. Kita kena teamwork dengan mentor, kita kena belajar daripada mentor. Lepas tu kita ada satu pasukan kan, kalau satu pasukan memberanikan diri, kita kena rajin belajar untuk
gain knowledge lah. Itu sajalah daripada sharing saya. Anyway, thank you. Okey, dengar tak sharing daripada Renu? Siapa rasa sangat best punya? Kan? Walaupun dia tak boleh join live malam ni, tapi dia nak juga share tau. Dia sangat sangat excited. So that's why I suruh dia buat video lah. At least semua orang boleh dengar sharing dia, betul tak? Kan? So daripada Renu kan, memang dia nampak satu benda yang sangat penting ialah teamwork. So teamwork memang sangat penting. That's why banyak sangat kita cerita pasal teamwork kan. Mesti sangat rapat dengan you punya upline, you punya mentor, you punya leader. Wah, baru kita boleh melakukan sesuatu benda yang besar. Walaupun kita baru saja di Forever kan. Even you baru saja mula, tapi kalau you ikut rapat-rapat, ada satu team, duduk dalam team, selalu work with your team, pasti kita boleh dapat punya. Okay, so lepas tu kita kali ini pun sangat bertuah lah sebab apa Forever dia ada jemput seorang Aaron Lim. Dia adalah seorang penerbit filem, okay, di Malaysia, tetapi filem dia dapat anugerah di Hollywood tau. So that's why bukan orang yang biasa-biasa. Dan kali ini dia akan work with Forever kan selama 2 bulan dan dia akan ajar kita hari tu kita dapat join dia punya kelas kan. Dia ajar macam mana kita berhadapan dengan kamera. Siapa di sini minat nak belajar punya macam mana kita nak berhadapan dengan kamera dengan sangat yakin dan macam mana kita nak intro sendiri. Supaya bila orang dengar intro kita even dalam 30 saat, orang sudah rasa nak kenal you. Siapa nak belajar? Kalau nak, bagi satu. Mungkin kita boleh buat satu kelas pasal ini nanti next kan. Kalau ada permintaan lah. Kalau 3 orang saja, then kita tak buat loh. Kan? Kalau ramai, ada 50 orang ke atas, then kita mungkin kita boleh buat kelas kan. Okay? Hi, Kan? So that's why next Bel nak share adalah apa tau. Okay, so itu adalah semua sharer kita yang pergi ke Success Camp. Ada juga yang ramai lagi yang pergi ke Success Camp. So nanti kalau you join Teppanyaki hari Rabu, okay, anda boleh dengar lagi banyak sharing daripada mereka. Okay, so kita thank you sekali lagi kepada tadi ada 5-6 orang kan yang sharing untuk kita malam ni. Okay, lepas tu Bel nak sedikit event yang akan datang. Ingat tak Ashraf tadi cakap apa? Hadirkan diri, betul tak? Di setiap event yang akan datang. Okay, yang coming soon punya event adalah hari Sabtu ini. Di Kuantan kita ada BOI dinner. Siapa yang akan hadir BO dinner kita Sabtu ni? Cuba bagi saya 2. Semua sudah ready gown yang cantik-cantik, yang warna hijau, emerald green and gold sudah? So kalau ada, wah Ashraf nak ada, Kak Wana pun ada, Kak Mariam pun ada, betul tak? So kalau anda betul-betul nak berjaya dalam Forever kan, mesti hadirkan diri dalam event. Okay? Kalau betul-betul you nak datang, nak sampai ke BOI dinner, cepat cari tiket. Ada lagi punya. Kalau nak, mesti akan dapat punya. Okay, so that's why event kita BOI dinner kalau boleh mesti hadir diri. Okay, lepas tu next event yang coming event yang besar adalah ini regional recognition. Okay, regional recognition kita adalah pada September 13 hari bulan. Am I right? I punya tarikh betul tak? Hari Sabtu. September you sekarang cepat-cepat buka you punya handphone. Hari Sabtu 13 September. Cepat-cepat kosongkan tarikh ini. 13 dan 14 2 hari kita buat event, okay? 13 adalah regional recognition kita kat KL tau. So, macam mana you nak naik pentas? Macam mana you nak buat, jadikan sendiri berjaya untuk jadi salah satu achievers. Okay, senang saja. Okay, macam mana? Bel nak bagi update sikit Okay. You mesti check diri, kalau anda sudah BO ataupun VIP, anda sebenarnya sudah dapat 2 tiket untuk join regional rally kita. Free, 2 tiket. Okay? You boleh bawa kawan, siapa-siapa lah. Okay? Tapi sekarang Forever bagi lagi tarikh sampai Julai. 31 hari bulan Julai. Last day adalah bulan 7. Ada sebulan lagi tau. Anda masih sempat untuk fight sampai ke level 2. Okay, macam mana dapat level 2? Sangat simple saja.
You hanya perlu capai level supervisor. 10 cc saja. Oh, dalam masa 1 bulan 10 cc, anda sudah boleh dapat 2 rally tiket dan 1,000 alo point. Ini penting sangat. Yang paling saya rasa sangat teruja adalah Forever. Dia upgrade you satu gala dinner punya tiket. You tahu tak, gala dinner memang bukan biasa-biasa punya. Ini memang tempat recognition yang sangat mewah. You dapat satu gala dinner tiket. Okay, untuk enjoy makan malam bersama semua achievers. Siapa rasa best punya? Cuba bagi satu. Best tak? Gala dinner ni, siapa yang sudah supervisor? Kalau anda sudah supervisor daripada Januari sampai Julai, you sudah qualify. Tapi kena make sure selama you 3 bulan ini 3 bulan sepanjang Januari sampai bulan 7, 7 bulan kan? Antara 7 bulan ni ada tiga orang VIP. You sudah menaja 3 orang VIP. Okay, pastikan you ada ini pasport kita panggil pasport. Ada 3 orang VIP. Dan you kena make sure selepas you sudah supervisor, you mesti aktif at least 4 cc. Paling senang kita cakap 5 cc. You kena aktif 5 cc. Contohnya bulan lepas you sudah supervisor. Bulan ini Jun, you kena make sure you ada aktif 5 cc. Then you akan dapat ini level 2. Semua boleh faham tak? Okay, faham dapat tiket, dapat alo point, dapat gala dinner lagi. Okay, kalau anda memang sudah supervisor lama, you masih lagi boleh qualify. Macam mana? 3 bulan. Dalam masa 3 bulan, antara Januari sampai bulan Julai, any 3 bulan, you pilih 3 bulan, you punya CC jumlah ada 50. Dan ada 3 orang new assistant supervisor. Dalam masa ni, you pun sudah qualify. Ini level 2. So, that's why kena kira betul-betul tau. Kalau anda tak tahu kira, ajak tanya you punya upline. Saya sudah qualify belum? Tinggal berapa lagi? Then you kena cepat-cepat counting dia. Okay? Ini level 2. Kalau you nak qualify level 3, lagi best. Sebab apa? You akan dapat 2,800 punya alo point. Dan you dapat 2 tiket pergi gala dinner. Bukan you sendiri boleh enjoy, tapi you punya suami atau isteri atau girlfriend ataupun you boleh bawa partner you. Sesiapa saja. 2 tiket gala dinner tau. Best ke best? Sangat best kan? So macam mana qualify? You naik jadi assistant manager. Okay? Dalam masa ini. Okay? Dan kalau you capai level 4 lagi best. Sebab apa? Alo point jadi 3,800 tau. Tinggi betul tak? Boleh tukar produk lagi. Free. So inilah cara untuk capai level 4. So kalau anda tak tahu nak kira macam mana, tak faham lagi kan? Tak apa. You tanya you punya leader. Cepat-cepat tanya sebab kita ada 1 bulan lagi tau untuk qualify benda ini. Siapa rasa nak join jugalah regional rally ni? Cuba bagi saya. Nak tak gala dinner? Jangan join sajalah. Jomlah kita gala dinner. Level 2 sudah boleh gala dinner sayangku. Gala dinner ni best sebab apa? Kita boleh makan best-best. Kan boleh di-recognize kan. Lepas tu boleh bergaul dengan leaders yang lain. Boleh belajar dengan mereka juga. Okay? Semua okay Semua clear kan? Nak kan? So Bel pun harapkan boleh jumpa anda semua nanti kat regional rally. Okay, kat regional rally nanti. Okay, so sekarang ada tak soalan nak tanya? Bel belum habis tau. Bel nak bagi satu bonus malam ini. Siapa nak bonus punya malam ni? Cuba type saya. Tu. Bel nak bagi satu bonus nak tak? Bonus ni sangat best punya tau. Hanya orang yang stay sampai akhir saja dapat bonus saya. Bukan main-main punya. Dulu tak pernah ada orang bagi ini bonus punya. Nak tak? Nak kan? Okay. Bel nak share satu produk kegemaran saya. Nak tahu tak? Kalau you mau kulit, siapa minat kulit, tak perlu botox pun, tak perlu pergi salon cuci muka pun, muka boleh jadi macam collagen macam Bel ni. Ada orang panggil saya muka collagen. Ada satu, dia sangat suka tengok I. Dia tengok I, dia cakap, collagen bergerak, dia cakap saya.
Selalu hati picit muka I macam ni. Dia cakap sangat collagen. Siapa nak muka collagen? Nak tak? Ni. Lelaki pun mau kan? You tahu tak kenapa mau muka collagen? Muka toy-toy. Kan muka toy-toy nampak muda, awet, collagen, licin kan? Kan lepas tu berseri-seri kan? You tahu tak bila kita muka berseri-seri, dia menjemput rezeki. Ha, tulis ayat ni. Muka berseri menjemput rezeki. That's why lelaki, you jangan ingat lelaki tak payah pakai skincare. No. You tengok kita punya forever punya leader, semua lelaki tengok Sean ke, Alex ke, Datuk Desmond kan. Muka berseri. Sebab apa? Mereka rajin pakai skincare. You tengok Jason punya muka. Siapa pernah sentuh Jason punya muka? Jason punya muka cantik tak? Ashraf, you rasa muka Jason cantik tak? You ada rasa geram tak? Perempuan yang tengok muka Jason kan? You ada rasa geram tak? Ayo, kenapa muka Jason ni lagi licin daripada perempuan? Mana boleh tahan? Ada tak? Geram kan? Betul tak? Muka dia putih, licin, tak ada liang loma, tak ada jeragat tau. Sangat geram I tengok Jason. You tahu tak apa Jason buat? Jason ni memang sangat rajin. Pecah rahsia sikit Jason Jason ni dia sangat rajin minum susu. Bukan susu wife dia. Bukan susu Dutch lady. Dia sangat rajin minum susu Forever Light Forever. Syahira ada tak Forever Light kat belakang you? Kalau ada cuba tunjuk sikit. Packing itu mana? Cuba tunjuk Forever Light. Saya pin dia. Tengok Syahira tunjuk itu. Nampak tak Forever Light ini? Jason selalu minum ini susu. Jason boleh type dalam chat room tak? Satu hari you berapa skop? Minum waktu apa? Pagi dengan malam kan? 2 skop kan? Sebelum tidur minum betul tak? Ini rahsia dia. Sebelum tidur, 30 minit sebelum tidur, you minum susu Forever Light. Syahira tunjuk sekali lagi Syahira. Forever Light. Sebelum 30 minit, you minum satu scoop Forever Light. Dia adalah satu bahan yang sangat powerful. Semasa you tidur, you punya badan menggunakan Forever Light susu soya ini untuk membina sel tisu. Dan you akan nampak kulit you sangat licin, collagen macam Jason. Siapa nak macam Jason punya sila malam ini terus minum. Betul Ashraf. I mau tengok you jadi testimoni Ashraf. Sebab Ashraf ni dia gelap kan. So gelap tak apa. Yang penting gelap berseri. Kita mau gelap berseri. Tak apa punya. Gelap pun boleh berseri. Betul tak? Kan? So kena minum. Okay. Bila berseri, you menjemput rezeki. Terutamanya dahi, hidung, pipi. Sini tempat bila you senyum, okay, dahi you berseri kan, rezeki akan datang. Okay, so malam ini Bel nak share satu lagi rahsia macam mana boleh jadi kulit cantik. Nak tak? Selain daripada minum dalaman, luaran pun kena jaga. Bukan dalam saja jaga, luar pun kena. Sebab kulit you kat luar pun you kena kasih dia minum air tau. Dalam mau air, luar pun mau air. Okay, Bel nak share satu produk yang I punya rahsia sekarang ni. Okay. Siapa yang pernah pakai ini? Aloe Bio Cellulose Mask. Cuba type 2. Kalau yang pernah pakai punya, cuba type 2. Yang tak pernah pakai, type 1. Nak check dulu Nak check anda ada guna produk ke tak ni. You tengok semua satu You tengok, nampak tak? Itu sebab kenapa kulit you tak collagen macam Bel. Toy-toy. Okay, Eric ni 3 je lah apa ni. Okay, apa-apa. Malam ni you akan tahu mengapa mesti pakai Aloe Bio Cellulose Mask. Ini best sangat. Okay, yang tak pernah cuba, I nak wajibkan you pakai. You pakai satu keping, you sudah faham kenapa saya urge you mesti pakai. You sangat suka punya. Okay, satu kotak ni dalam dia ada 3 keping. Okay, 3 keping. Ini Aloe Bio Cellulose Mask sangat hebat tau. Dia dapat 6 awards. Beauty Awards. Bukan Malaysia tau. International Beauty Awards. 6 tau. Bukan
6 International Beauty Awards dia dapat hadiah. Dan ini ABC Mask, I panggil ABC Mask ni, dia merupakan satu-satu mask di dunia yang mengandungi aloe vera dan juga rumput laut, sea grass panggil apa? Sea grass ah. Rumput laut lah panggil. Sea grass. Satu-satu di dunia, seaweed satu-satu di dunia ada ini dua kandungan saja. Okay. Ini ya dalam dia ada satu keping emas. Nanti Bel akan share macam mana pakai. Dia sangat best. You jangan bandingkan dia dengan yang Watson punya yang ada aloe vera RM2, RM5 tu jangan banding ya. Itu you pakai kalau you pernah pakai. Siapa yang pernah pakai Watson punya? Cuba type saya. Baru order kan? Mesti pakai. Okay, you pakai you mesti I guarantee you mesti say I love ABC punya. Okay. Pernah pakai kan Eric kan? Kalau anda pernah pakai Watson, you mesti try ini. Dan nanti you feedback kepada kita kan. You rasa mana apa beza dia? Muka jadi gatal merah kan? Ini I bagi tahu you, saya ialah kulit eczema tau, yang sangat allergic. Banyak skincare saya tak boleh pakai, tapi saya pakai ini kulit kalau saya merah, saya pakai ini ya, dia cool down I punya sensitif. Lepas pakai terus cantik. Dalam ini ya, dia satu keping, you buka, you letak saja. Yang best ialah apa tahu? Dia sangat moisture. Lepas tu dia punya itu mask dia sangat halus tau. Dia lagi halus daripada rambut kita. 1000 kali kanda lagi halus daripada rambut kita. Berapa kali kanda? Cuba type. Berapa kali kanda lagi halus daripada rambut kita? Jeragat tebal boleh. Kena sangat rajin pakai. Okay? Kalau you tak sayang duit, hari-hari. Satu hari satu keping. Kalau you jimat sangat lah. Jimat ketekut sangat lah. 1 minggu satu keping. Ini satu keping you pakai kan? Tahan seminggu. Itu toy tahan seminggu. Okay? 1000 kali halus kita punya ini rambut. That's why itu khasiat aloe vera dan seaweed you pakai saja. Dia sangat senang menyerap ke dalam kulit sebab dia sangat halus. Okay? So macam mana pakai? 3 keping kan? Okay. Satu ni you buka. Buka live buka. Okay. Lepas tu you angkat keluar. Okay. Angkat keluar. Okay. Angkat keluar. Lepas tu bila dah angkat keluar ni kan. Okay. Ini jangan buang dulu letak tepi dulu. Okay. Angkat keluar dah. So bila dah keluar you tengok kan dia macam ni. Okay. You buka dia. Okay. You akan nampak senang sangat. Lelaki tangan cacat pun boleh pakai. Jangan risau. You nampak tak? Mask dia. Ada mata, ada hidung, ada mulut kan? Okay. So mask ni dia ada 3 keping tau. Okay, 3 keping. So keping yang luar ni dikasar punya. So you cabut dia. Kasar punya. Dicabut keluar. Okay, nampak tak? Air dia menitis. Ini kasar punya simpan dulu. Letak dulu. Okay, lepas tu yang tempat yang kita sudah buka ini lembut-lembut punya hala kepada muka you. Okay, hala ke muka you Okay. Mata ke mata lah. Aku ni. Mata kat mata. Nampak tak? Okay, lepas tu hidung kat hidung. Mulut kat mulut. Oh, sejuk, sedap. Okay, sangat best tau. Okay. Lepas tu you sudah tepek kan? Sudah tepek best nanti mesti pakai tau. Nanti siapa yang ada mesti pakai. Alex Link ada kan? Cepat keluarkan pakai. Okay. Betulkan muka semua tu. Lepas tu kan sudah tepek kan. Lepas tu kat luar tu dia ada satu lagi lapisan yang kasar. Tadi saya sudah cuci muka. Muka mesti cuci bersih dulu Okay. Lepas tu tarik yang kasar ni. Nampak? Dia turun keping. Okay. Buang. Lepas tu betulkan semula I punya mata sekejap. Mata saya kat mana? Sebab tak ada itu cermin kan. That's why jadi macam ni. Kelakar pula. Okay. Mana hidung I? Sekejap Tengok dalam Zoom ni macam tak betul. I punya mata semua hilang. Sekejap I betulkan Mana mata aku? Okay, mata saya di sini. Okay.
Kalau you dekat cermin senang sikit lah ya. Sebab Zoom kan dia terbalik. That's why aku jadi macam tangan cacat pula saya. Okay, sekejap I ambil cermin. Sekejap I ambil cermin Tengok. Okay, so simple sangat kan? So letak je. Lepas tu betulkan semua. Dia sangat menyerap tau. So dia sangat senang nak tepek kat muka. Okay. Lepas tu you kasih dia macam ni. Kasih dia keluarkan semua udara kat dalam tu macam ni. Okay, nanti kalau you tidur you boleh tutup mata. Apa tak? Menghiburkan kan? Okay. Nampak tak? Nampak? You keluarkan semua udara semua ni Keluarkan udara. Nampak tak? Dia sangat menyerap tau. Sejuk je. Okay. Lepas tu, tadi kan dua keping yang kasar ni, dia sebenarnya ada banyak lagi jus tau. Jus aloe vera ni. Jus aloe vera ni jangan bazir. Sapu tangan. Ini buat tangan kita jadi collagen bertoy-toy nanti. Siapa yang ada sentuh tangan I tahulah kan licinya bel ni kan. Okay. Lepas tu satu lagi benda I nak share. Ini dalam packing ni kan. Kalau you tengok kat dalam tu dia ada banyak sangat jus dia. Banyak sangat cecair kat dalam. Okay, you tengok Saya tolong kalau you tengok nampak tak? Nampak tak jus ni? Okay, jus ni buat apa tau? Nanti you sudah letak ini kan, letak kat leher. Letak kat leher, letak kat buah. Memang 18XS ini kalau you pakai mask ni memang mesti dalam bilik lah. Biasanya saya buka baju semua, sapu buah saya. Okay. Okay. Sapu buah semua, peha, kaki. Betul. Nanti you punya buah memang sangat collagen. Bila kita nak sharing ni kita tak boleh malu-malu. Sebab apa? Kalau buah saya cantik, saya mau you punya buah cantik juga. Kan? Tak boleh ketekuk ilmu punya. Kita kena sama-sama cantikkan buah aset kita. Betul tak perempuan? Kan? Lelaki you mau tak? You punya wife punya aset cantik. Kalau mau kan, cepat beli ini. Okay? Lelaki buah mat. Pandai-pandai lah ya. You sendiri padan you lah. Okay. So that's why memang sangat sangat berkesan lah. Ini satu keping saja. I bagi tahu you letak 20 minit. Berapa lama? 20 minit. Lepas 20 minit you cabut. Okay. You tengok itu mask kan. Kan nampak you punya kulit. Kulit you macam itu mask atas mask tu kan. Macam ada nampak you punya sel kulit. Macam sel kulit you. Dia sangat betul-betul menyerap you punya muka. Betul-betul bagi you moisture. Okay, kenapa saya suka sangat ini mask tau? I bagi tahu you lelaki saya ni kan, suami saya him kan, dia memang seorang lelaki yang sensitif tau. Dia memang tak sensitif. Kalau saya pakai makeup ke, I pakai apa-apa makeup baru ke, lipstick yang baru ke, warna yang baru ke, ataupun saya pergi gunting rambut kan, dia tak perasan punya tau. Even I punya contact lens tukar warna pun dia tak perasan punya. Tapi hari itu saya pakai ini mask tau. Saya pakai kan. Lepas tu saya cabut. Lepas tu Kim tengok saya, dia cakap, Bel, ni, baby. Dia cakap, baby, kenapa kulit you sangat cantik hari ini? Dia cakap, nampak tak? Dia cakap kulit saya sangat cantik. Lepas tu sangat, sangat, sangat firm Dia sangat firm tau. Dia macam sudah tegang macam itu. Then, you nampak tak? I pakai mask ini, dia perasan I punya kulit jadi cantik. That's why dia memang sangat berkesan. Dan ini cantik, dia boleh tahan 1 minggu. 20 minit sudah cukup punya. Tapi kadang-kadang I sayangkan nak buangkan, I letak 25 minit. Okay? So best kan? So that's why ini mask I cakap banyak tak guna. You mesti try sendiri. You mesti merasai dia. Sebab bila you sudah merasai dia, you senang sangat mau share dengan orang. Sebab you pakai hari ini kan, esok you pergi kerja, orang sudah nampak kulit you berseri punya.
Confirm punya. So you try, mesti try. Okay, ada projek baru So dalam ni ada 3 keping. Hari ni I sudah pakai satu kan. Satu ni, Tim dia sudah mau, suami saya sudah booking. Dia cakap sebelum nak pergi BO dinner, dia mau satu keping. Dia cakap, first time dia minta dengan I mau pakai emas You tengok sangat powerful, dia mau handsome juga. Nampak tak? Okay, so that's why mesti try. Best tak? Ini sharing saya. Best kan? Okay, untuk perempuan wajib kena try. Sebab kalau kita tak sayang diri siapa nak sayang kita? Kan? Kita hari-hari kerja, masak untuk suami, untuk anak, kita tak fikir pun untuk diri sendiri. Betul tak? Sometimes kita kena fikir, kita kena love ourselves. Kita kena sayang diri. That's why ini benda you pakai untuk diri you. Bila you pakai, you cantik, siapa yang happy? Kita yang happy. Sendiri happy. Bila kita happy, rezeki banyak lagi tetap. Nampak tak? Happy tu sangat penting. Okay? So bila pakai jangan bercakap lah. You tengok bila bercakap dia lari pula I punya ini. Okay? Okay? So itu saja sharing bell. Okay, jom kita ambil gambar nak. Beramai-ramai. Dengan muka saya macam ni kan? Ambillah gambar I muka macam ni. Nanti you share dalam social media. You cakap, oh malam ni saya belajar satu rahsia untuk toy-toy-toykan kulit. Kan? Mesti kawan you tanya, apa benda dia buat Betul tak? Okay. So jom ambil gambar. Semua dah ready? Cepat pakai tudung, pakai baju. Okay Ashraf nanti I mau tengok kulit you macam putih macam Jason I try. Kan? Semua kena try nanti datang BO dinner I mau tengok. Betul-betul berseri. Nanti pakai bandak lebih-lebih sikit. Satu hari 5 sebenarnya keping. Amboi. Setiap hari pakai satu lah mesti sangat cantik. Kita mau buat apa tahu? Kulit tanpa foundation pun sangat cantik. Ini maklumat kita. Kan? Tanpa foundation kita pun cantik. Okay. Jom ambil gambar, Sean. Jom. Okay 1, 2, 3. Sekejap Okay, next page. Okay, 1, 2, and 3. Okay, last but not least kan. Okay, cari lagu kita dengan kita punya slogan song. Saya mau sambung sapu I punya buah nanti. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Bye-bye. Terima kasih semua sekarang.